Okey, ni adalah pola skirt untuk mermaid skirt. Untuk mermaid skirt ni korang akan dapat korang boleh buat dua design skirt lah. Satu mermaid skirt yang macam ni, satu mermaid skirt yang ada peplum. Ataupun kita panggil trumpet skirt lah. Untuk pola skirt memang simple macam ni lah. Depan dan belakang pola yang ni je. Guna benda yang sama. So korang boleh letak dekat lipatan kain pola ni dan potong 2 keping. Okay. So kira double lipatan. Lipat sekali kain yang 2 meter tu korang lipat sekali. Lepas tu korang lipat lagi sekali. So letak pola. Lepas tu gunting. So dapat dah depan dan belakang kain. Senang. Okay. Kalau korang nak buat mermaid skirt yang ada peplum ni, korang just potong ataupun lipat pola macam ni je lah. Okay. Korang guna bahagian atas je. Yang bahagian bawah tu tak payah guna. Korang akan cantumkan dengan peplum yang ni. Peplum saya ni saya buat pendek tau. So korang kena labuhkan peplum ni dekat atas kain. Jangan ikut yang ni pula. Nanti singkat. Okay. Korang boleh labuhkan dekat atas kain. Macam ni saya pun dah ada tulis dah instruction. Tambah lagi 22 inci. Ataupun your desire length lah. Nak yang labuh macam mana kan. So boleh cantum dekat bahagian lutut kat sini macam ni. Dia macam tu lah pola trumpet skirt. Okay, kalau ada siapa berminat nak jahit pola skirt mermaid